6 lelaki warga Myanmar dan seorang lelaki tempatan dituduh di Mahkamah Session di Seremban pada Rabu atas pertuduhan memiliki barang kawalan iaitu 17,232 kilogram gas petroleum cecair (LPG) secara haram hujung bulan lalu. Bagaimanapun, hanya tertuduh warga tempatan Chong Min Fei, 28 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Hazilia Muhammad selepas kertas pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan diambil daripada 6 warga Myanmar, Min Min, Tar Tun, The Inten O, Aung Min Tun, Kiau Tu Ya dan Myo Tu Tet berikutan mereka tidak memahami bahasa Melayu. Mengikut pertuduhan, semua tertuduh dengan niat bersama telah ada dalam milikan mereka barang kawalan iaitu 17,232 kilogram LPG dengan perbuatan mengilang LPG tanpa lesen. Perbuatan itu dilakukan kira-kira jam 9 malam di sebuah premis di Jalan Lombong Emas, kawasan industri ringan Jalan Tun Dr. Ismail di Seremban, 30 April lalu. Kesemua tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 21-1 Akta sama. Sabit kesalahan bagi individu boleh dihukum denda tidak lebih RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Pegawai Pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN, Putrajaya, Salim Wahid memohon jaminan RM30,000 bagi lelaki tempatan dan tidak menawarkan jaminan terhadap semua warga Myanmar. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin dan perlu melapor diri setiap bulan di Pejabat KPDN Seremban serta menyerahkan pasport. Sebutan semula untuk jurubahasa bagi warga Myanmar dan serahan dokumen serta laporan kimia pada 5 Jun depan.